Pernah tak korang tengok langit biru, pokok hijau atau dengar bunyi burung pagi-pagi? Itu semua dipanggil alam semula jadi. Nampak macam biasa je kan? Tapi sebenarnya tengok alam ni banyak kebaikan untuk budak-budak tau. Bila kita tengok pokok, awan atau laut, hati jadi lebih tenang dan emosi pun rasa macam best sangat. Tak cepat marah, tak mudah stres. Lagi satu, mata kita pun boleh rehat dari skrin. Tak asyik tengok telefon atau TV je. Pandang jauh sikit, mata pun rasa lega. Bila selalu dekat dengan alam, kita pun mula sayang bumi. Tak suka buang sampah merata-rata dan faham kenapa alam ni kena dijaga. Alam juga buat kita jadi lebih curious. Kenapa daun hijau? Kenapa awan bergerak? Itu tanda otak tengah berfikir. Main di luar rumah buat badan kita lebih aktif dan sihat. Boleh berlari, berjalan, main pasir dan tidur pun jadi lebih lena. Budak yang selalu keluar tengok alam selalunya akan lebih ceria dan kurang meragam. Kesimpulannya, tengok alam bukan benda kecil. Ia buat hati kita tenang, badan sihat dan otak jadi bijak. Tak perlu jauh-jauh pun. Cukup keluar tengok langit petang atau jalan sikit dengan mak ayah. Jadi, jom kita luangkan masa dengan alam sama-sama.